Tolong jangan judge rambut saya. Kita dah masuk keluar laut Allah. Sejak kebelakangan ini, pelbagai komen dan pandangan muncul mengenai hubungan antara Bella Astilah dan Syed Saddiq. Ada yang mengatakan YB hanya tertarik kepada Bella ketika Bella memakai solekan. Ada juga yang mendakwa tahi lalat Bella hanyalah tahi lalat palsu, malah tidak kurang juga yang melabelkan Bella sebagai gedek. Namun, sebuah video lama yang kembali tular kini membuatkan ramai netizen mengimbau semula detik-detik awal yang pernah dikongsikan sebelum ini. Menerusi rakaman tersebut, Bella dilihat dalam keadaan yang sangat santai dan natural. Rambutnya hanya diikat menggunakan getah biasa, tanpa sebarang gaya yang berlebihan. Selepas aktiviti luar dan masuk ke kawasan laut, Bella juga tidak kelihatan terlalu memikirkan soal penampilan dirinya. Apa yang lebih menarik perhatian ramai adalah tahi lalat yang sering diperkatakan sebelum ini jelas kelihatan dalam rakaman tersebut. Keadaan itu membuatkan ramai peminat tampil mempertahankan Bella dan mengatakan bahawa kecantikan semula jadinya memang sudah lama diketahui oleh mereka yang mengikuti perjalanan hidupnya. Selain itu, ramai turut memuji sikap Bella yang dilihat sangat sopan dan beradab. Dalam satu situasi ketika hendak makan, Bella tidak terus menjamah makanan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia menunggu dan memberi keutamaan kepada YB terlebih dahulu sebelum memulakan makan. Ada juga satu detik yang menarik perhatian apabila seekor kucing menghampirinya. Walaupun Bella pernah mengakui dirinya agak takut dengan kucing, dia tetap kelihatan tenang dan tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Di ruangan komen pula, ramai netizen memberikan pandangan masing-masing. Menurut seorang pengguna media sosial, pembenci sentiasa hadir kerana beberapa sebab. Antaranya faktor politik dan juga rasa tercabar terhadap kemampuan seorang wanita yang mampu berdikari serta berjaya walaupun berdepan pelbagai cabaran hidup. Seorang lagi netizen pula berkata bahawa tidak kira Bella memakai tudung sengat, bersolek penuh ataupun tampil secara santai, pandangan YB terhadap Bella tetap sama. Baginya, perkara itu menunjukkan bahawa rasa sayang dan penghargaan seseorang bukanlah bergantung kepada solekan atau penampilan semata-mata. Ramai juga yang berpendapat bahawa Bella memiliki pakej lengkap yang menjadi idaman ramai lelaki. Selain cantik, dia disifatkan sebagai seorang yang sopan, lembut tutur kata, menghormati orang yang lebih tua serta tidak sombong. Malah, ada yang mengingatkan bahawa mereka yang benar-benar mengikuti perjalanan hubungan kedua-duanya pasti tahu bagaimana rupa Bella dalam kehidupan sebenar, jauh sebelum isu solekan dan penampilan menjadi bahan perbincangan. Menariknya, ramai peminat turut mengaitkan video ini dengan momen selepas pendakian Gunung Kinabalu. Menurut mereka, selepas aktiviti tersebutlah YB mula lebih terbuka memuji Bella dan berkongsi penghargaannya secara terbuka di media sosial. Apapun, setiap orang pasti mempunyai pandangan masing-masing. Namun video lama yang kembali menjadi perhatian ini sekurang-kurangnya memberi gambaran bahawa Bella sememangnya sudah dikenali ramai sebagai seorang yang tampil sederhana, sopan dan natural sejak dahulu lagi. Apa pendapat anda? Adakah video lama ini berjaya menjawab dakwaan yang sering dilemparkan kepada Bella atau anda mempunyai pandangan yang berbeza? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa like, share serta subscribe untuk lebih banyak perkongsian terkini. Inti apa? Tak. Tak makan dia tadi. Tak makan tadi? Kan, makan. Saya masak.